Assalamualaikum, hai. Siapa dekat sini ada masalah kaki rasa cucuk-cucuk tu? Hari ni saya nak share satu feedback daripada pengguna tapak baru. Ni feedback daripada Encik Kamara zaman kita. Dia kata, saya dah beli dan makan ubat ni lebih kurang 2 minggu. Rasa sakit di kaki sudah hilang. Terima kasih tapak baru. Alhamdulillah, dalam masa lebih kurang 2 minggu je, sakit kaki yang Encik Kamaruzaman alami ni hilang. Masalah gout ni bukan benda kecil tau. Mula-mula mungkin rasa sendi berdenyut, kaki sakit, nak pijak lantai rasa cucuk-cucuk. Malam pula tak boleh nak tidur sebab rasa berdenyut tu. Kalau asid urik ni tak terkawal, makin lama makin kerap diserang. Last-last, kerja kita terganggu, kita nak berjalan pun rasa terseksa. Adanya tapak baru ni sebagai ikhtiar semula jadi yang bantu kawal asid urik tu, kurangkan keredangan sendi dan legakan sakit dan bengkak kaki. Ramai tahu yang dah cuba dah konsisten makan tapak baru ni, badan rasa lebih ringan dan kurang serangan gout tu. Yang penting amalkan secara konsisten. Kalau korang ada masalah gout ni atau asid urik yang tinggi, jangan tunggu sampai teruk. Klik link sekarang dapatkan tapak baru. Jaga sendi sebelum terlambat.